Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Saf pimpinan masjid, tuan guru, para asatizah, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersambung pada malam ini insya-Allah perkongsian dan perbincangan berkenaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Fiqh Sirah karangan Dr. Said Ramadan Al-Buti rahmatullah alaihi, bacaan pada jilid yang pertama. Baik, kita dalam sambungan pengajaran dan renungan di sebalik peristiwa hijrah yang pertama dalam Islam, iaitu hijrah ke Habsyah. Baik, sambungan kepada pengajaran dan juga renungan di sebalik peristiwa hijrah ke Habsyah. Kemungkinan juga engkau akan bertemu dengan suatu bangsa yang begitu merosot ekonominya kerana mempertahankan akidah kepercayaannya yang suci dan ingin membina sebuah masyarakat yang adil dan sihat. Percayalah, masa kemerosotan ekonomi ini tidak akan berlarutan, dan di dalam beberapa masa yang singkat sahaja bangsa ini akan bangun, menyuburkan penganjur ideologinya, akan membimbing tangan rakyat jelatanya untuk membangunkan semula kemajuan ekonomi. Dan tidak berapa lama terlihatlah satu bangsa yang kuat pegangannya dalam akidah dan ekonominya kembali stabil, iaitu suatu bangsa yang lemah tetapi kembali kuat dan makmur kerana mempertahankan kedaulatan agamanya. Kita tidak akan dapat suatu contoh yang sihat tentang alam manusia dan penghidupan kecuali di dalam akidah kepercayaan Islam sahaja. Ini ialah kerana Islam agama Allah untuk seluruh hamba-Nya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang kita kongsikan ini berkait dengan pengajaran yang pertama, iaitu berpegang teguh dengan agama. Berpegang teguh dengan agama, bahkan menegakkan rukun-rukun agama merupakan suatu asas kekuatan bagi seseorang. Maka kita boleh lihat dalam peristiwa hijrah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu seperti mana yang pernah kita kongsikan dalam beberapa pertemuan sebelum daripada ini, hijrah ke Habsyah ini tidak melibatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri tak pergi, tetapi Nabi memberikan keizinan kepada sahabat yang diketuai oleh Ja'far bin
Abi Talib dengan jumlah sekitar 80 orang untuk berhijrah ke Habsyah. Ya, kenapa mereka berhijrah ke Habsyah? Ya, kerana Habsyah ini dikenali dan dimaklumi sebagai suatu tempat yang dipimpin atau suatu wilayah dipimpin oleh raja yang adil, Raja Najasyi. Raja yang adil, dia sangat berpegang kuat kepada ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam, mentadbir dengan penuh keadilan. Dan kita lihat adilnya Raja Najasyi ini bila mana Raja Najasyi didatangi oleh wakil daripada musyrikin dengan hadiah yang begitu banyak, cuba menghasut Raja Najasyi supaya Raja Najasyi menghantar pulang sahabat-sahabat Nabi yang telah berhijrah. Ternyata Raja Najasyi ini dia bertindak secara adil, tidak terus mengikut apa yang telah didakwahkan, dihasut oleh wakil musyrikin. Bahkan Raja Najasyi memanggil untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, bahkan memanggil untuk mendengar sendiri tentang apa situasi, apa keadaan. Yang diringkaskan ceritanya ialah akhirnya Raja Najasyi ini memberikan keizinan kepada sahabat-sahabat Nabi untuk terus berada di bawah naungannya di Habsyah. Maka kita lihat bagaimana dalam peristiwa ini, tuan-tuan sekalian, kita lihat dari sudut yang pertamanya ialah bagaimana termasuk juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana asas akidah itu mesti dijaga, mesti dipelihara walau apapun keadaan. Kalau perlu untuk berhijrah mencari tempat yang membolehkan mereka jaga akidah mereka, maka itulah yang mereka buat. Bahkan kalau kita lihat apapun tawaran-tawaran yang diberikan, khususnya Raja Najasyi yang kita pun tahu bagaimana Raja Najasyi ujungnya beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah Syekh ataupun Dr. Said Ramadan Al-Buti menyatakan sebagai suatu pengajaran yang paling utama dalam peristiwa ini ialah melihat bagaimana keteguhan, kesungguhan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara agama, mempertahankan agama dan sebagainya. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian disebut oleh pengarang kitab, walaupun kita lihat boleh jadi menghadapi kesukaran, kepayahan dalam mempertahankan akidah, mempertahankan agama, tetapi lambat laun kita kena letak keyakinan betapa kemenangan menanti mereka. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, umpamanya contoh yang ada depan mata kita, kenapa begitu sekali berlaku di bumi Gaza kesukaran, kepayahan yang mereka alami? Sebab mereka nak pertahankan agama mereka, nak pertahankan akidah mereka. Bahkan mereka tidak rela memperjudikan diri mereka untuk mengikut apa yang telah dicaturkan oleh barat mereka, Zionis dan sebagainya. Maka kita lihat kesusahan yang mereka hadapi. Maka Islam ajar kita susah bagaimanapun tak ada masalah, yang penting soal akidah, soal Islam itu terjaga. Lepas tu kita sebut dalam pertemuan yang lepas, apa erti kita hidup dalam kemewahan tetapi agama hancur? Apa erti kita hidup dalam keadaan kaya tapi dari sudut pegangan agama tak ke mana? Dan ini yang kita sebut. Sebab itu kita kena yakin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut
Islam ni dia umpama putaran, ala inna rahal islami da'iratun faduru ma'al Islam. Nabi sebut Islam ni dia berputar. Islam ni berputar, maka Nabi kata faduru ma'al Islam, maka kamu kena berputar mengikut putaran Islam. Ulama-ulama menjelaskan hadis ini. Apakah yang dimaksudkan dengan putaran ini? Maknanya ada kalanya Islam berada di atas, maknanya Islam memerintah. Ada kalanya Islam berada di bawah, ditekan, dihinjak-hinjak dan sebagainya. Kemudian ada kalanya Islam naik balik, tapi hujungnya memang akan berakhir dengan kebangkitan kepada Islam. Maka ada pun kita bagaimana sikap? Sama ada Islam berada di atas, kita kena teguh bersama dengan Islam. Kalau Islam berada dalam keadaan kena tekan pun, kita jangan goyang, tetap kena istiqamah dengan Islam. Mana bukan cerita kalau Islam menang, pakat ramah mengaku kami begini-begini. Bila Islam kena tekan, kena tinggal, pakat cuba nak mengundurkan diri dan sebagainya. Tak betul. Dalam Islam ni kita diajar faduru ma'al Islam. Kamu kena bergerak mengikut putaran Islam. Di saat Islam ditindas, kamu jangan goyang, kamu tetap kena berpegang dengan Islam. Walaupun cabaran, halangan, rintangan yang kamu hadapi. Bukan bila Islam kena tindas, kamu berpaling tadak, menunjukkan sokongan kamu kepada musuh. Itu tak betul. Dan itu orang yang tidak teguh pendirian. Jadi walaupun kita tahu, boleh jadi dengan sebab kita mempertahankan akidah, kita mempertahankan pegangan agama, menyebabkan kita menghadapi kesukaran, menghadapi kesusahan. Jangan kita jangan goyang, tetap kena istiqamah, kena yakin satu masa nanti Islam akan kembali kuat, Islam akan menang. Kita tidak akan dapat suatu contoh yang sihat tentang alam manusia dan penghidupan kecuali di dalam akidah kepercayaan Islam sahaja. Ini ialah kerana Islam agama Allah untuk seluruh hamba. Begitu juga kita tidak akan dapat suatu sistem masyarakat yang tersusun rapi kecuali Islam sahaja yang merangka dan menyusun sistem dan perencanaan masyarakat yang adil. Maka oleh itu, antara teras-teras dakwah Islamiah ialah mengorbankan harta benda, negara dan penghidupan seluruhnya demi mempertahankan kedaulatan Islam. Pengorbanan yang sedemikian akan memberikan jaminan kepada keselamatan, kekayaan negara dan penghidupan rakyat. Ini juga perkara asas yang mesti kita fahami dalam usaha nak membangunkan masyarakat umpama. Maka tak ada cara lain, kena bangunkan masyarakat dengan Islam, menjadikan Islam sebagai asas. Bawa kefahaman Islam, bawa kefahaman akidah kepada masyarakat, kerana dengan Islamlah akan selamat. Kita boleh lihat cacar merbaunya bila mana masyarakat tidak dibangunkan di atas asas agama. Kalau dibangunkan dengan asas hiburan, dengan asas maddi, kebendaan duniawi, akan rosak, akan binasa masyarakat. Begitu juga dalam konteks sesebuah negara. Ini benda-benda basic yang kita kena fahami di sebalik peristiwa hijrah yang boleh kita lihat. Hijrah ke Habsyah umpamanya, dan kemuncaknya bila mana berlakunya peristiwa hijrah ke Madinah, di mana peristiwa hijrah itu menunjukkan kesanggupan mereka untuk hilang harta benda atas dasar mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasyid yang tuan-tuan selalu dengar, mungkin juga selalu juga nyanyikan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Ada nasyid, hijrah itu pengorbanan.
Tak ada nasyid. Menunjukkan betapa kalau kita ini tidak sanggup untuk korbankan harta, tak sanggup korbankan apa yang kita miliki atas dasar nak pertahankan agama, memang tak ke mana. Kita kadang alhamdulillah syukur banyak-banyak kepada Allah, kita tidak berada dalam situasi ujian seperti itu. Kita tak berada dalam ujian sampai kena korbankan harta benda yang kita ada, alhamdulillah. Kita habis-habis tinggi kepada berlawan dengan nafsu, kan makna tak adalah sampai secara terang-terangan. Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nanti, kita akan tengok juga secara lebih mendalam ketika peristiwa hijrah ke Madinah. Rupa-rupanya ada di kalangan mereka yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bila sampai kepada perintah hijrah, mereka tak sanggup berhijrah. Mereka tak sanggup berhijrah. Bahkan disebutkan dalam kitab, dalam tafsir pun ada sebut, sebab ada ayat Quran yang turun berkenaan dengan mereka ini, golongan-golongan yang dia panggil apa nama ni, tidak sanggup untuk berhijrah, tak sanggup untuk tinggalkan dia punya tempat tinggal mereka, tak sanggup untuk korbankan apa yang mereka miliki. Allah sebut dalam surah An-Nisa contoh, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri mereka sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam, enggan berhijrah untuk mempertahankan Islam. Bahkan mereka merelakan untuk hidup dalam keadaan ditindas oleh kaum musyrikin. Peluang hijrah ada, kamu duduk dalam keadaan kena tindas, kena tekan, kamu tak boleh nak mengamalkan agama kamu, bahkan nak menunjukkan kamu ini benar-benar melaksanakan perintah Allah, kamu tak boleh. Kenapa? Ditekan, ditindas dan sebagainya. Maka solusinya ialah berhijrah, menjadi kewajipan berhijrah pada ketika itu. Maka tiba-tiba ada di sana mereka yang tak berhijrah, mereka yang tak berhijrah, sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat ini menunjukkan khusus kepada mereka yang beriman tetapi tak sanggup berhijrah. Allah Ta'ala kata mereka ini zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka. Menzalimi, kenapa dikatakan menzalimi diri mereka? Dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman yang saya baca ni, bahkan dihuraikan lagi detail bila kita tengok dalam tafsir. Dikatakan mereka menzalimi diri mereka apabila mereka enggan berhijrah untuk mempertahankan agama mereka, membela agama mereka, menjaga agama mereka, sehingga mereka merelakan diri mereka mengikut telunjuk orang-orang musyrikin. Ramai berlaku dalam dunia hari ini, Islam, tapi dia ikut telunjuk musuh-musuh Islam. Kenapa? Kerana kepentingan duniawi yang mereka takut hilang. Suatu cabaran yang kita hadapi, orang Islam tapi lebih rela untuk mengikut telunjuk orang-orang kafir, nak jaga kepentingan duniawi, takut hilang duniawi yang mereka sedang miliki. Yang Allah Ta'ala sebut mereka ini zalimi anfusihim, menzalimi diri mereka, menganiaya diri mereka. Lalu ditanyakan kepada mereka, qalu fima kuntum,
yang ditanyakan kepada mereka, apa yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Apa yang kamu buat dengan agama kamu? Ya, kamu Islam, kamu mengaku beriman kepada Allah, tapi apa yang kamu buat? Lalu mereka kata, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka mengatakan di hadapan Allah, kami tak mampu, kami lemah. Mereka kata di hadapan Allah, kami tak mampu, kami lemah. Lalu Allah Ta'ala terbelak mereka. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kamu boleh hijrah untuk jaga agama kamu, untuk bela agama kamu, untuk pertahankan agama kamu. Mengapa kamu memilih untuk kekal berada di bawah suatu tekanan, kekal berada di bawah telunjuk musyrikin? Allah Ta'ala tak pula menjawab macam mana kan? Tak boleh jawab. Nak jawab macam mana? Jawabnya memang tak boleh jawab. Akhirnya hujungnya ialah Allah Ta'ala menghukum mereka. Ini yang kita bimbang. Ayat ini Allah Ta'ala tuju kepada orang-orang yang beriman, orang yang Islam, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi mereka telah tersilap langkah. Bila mana mereka memilih untuk hidup bersama dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, meninggalkan pilihan mereka untuk membela Islam, memperjuangkan Islam. Bahkan mereka ini sampai tahap atas sekalian, bila kita nanti baca, bila kita bertemu dengan perbincangan tentang peperangan Badar, sampai tahap mereka ini menyertai tentera musyrikin lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.